The best marketer adalah orang yang selalu bergaul dengan orang. Faham? So Ada social connection kan? orang ada panggil? social connection, yes. Kepada sesiapa yang ada mindset, yang ada kepala otak yang macam bisnes aku tak sesuai lah TikTok. Pergi cari you punya industry leader. Cuba tengok apa yang diorang buat kat TikTok. It's a lazy argument untuk meletakkan kesalahan tu kepada team sales. Okay. It's very lazy. Macam Faham. aku dah bagi leads, dia macam ibarat bercinta lah. Ya. Kan? Ada tak macam tiba-tiba kan ada orang lalu kita cakap, Awak nak kahwin dengan saya tak? Kalau ikut Gary V, dia kata orang spend masa tengok muka kita 900 jam baru orang akan percaya. Aku tak nak kerja makan gaji. Aku nak time freedom. Tiba-tiba you tak dapat benda tu, you give up. Ui, depress tu. Kalau kita nak melihat dari sudut pandang kelangsungan bisnes, you kena tackle budak-budak ni daripada awal. Oh guys, jangan follow dan subscribe Tenang Talk. Podcast padu untuk anda. Follow lah guys. Tekan button subscribe tu. Guys, korang dah bosan buat konten sendiri tapi perlukan tempat untuk iklankan perniagaan anda, produk dan servis? Jom kita collab. Gunakan video-video yang kami syaratkan ini sebagai tempat periklanan anda. Makin ramai nampak iklan perniagaan anda, makin tinggi peluang untuk anda menambah pelanggan anda. Untuk maklumat lanjut, PM page Siaran Tenang. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Tenang Talk, 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 Tenang. Okay. Ada banyak cara macam mana kita nak start lah. But obviously nombor satu is apa niat kita. Okay. Niat. Betul. Tapi kalau kita nak tengok secara generalnya, apa matlamat kita lah. Okay. Matlamat tu penting. So tak kisahlah apa cara you masuk, you nak promote business ke, promote produk ke, promote personal branding ke, you nak promote you punya agency ke, you nak promote you punya kedai ke. Apa matlamat you? Okay. Itu kena clear tu. Matlamat kena clear. Faham. Kalau kita nak pergi lagi deep lagi, apa niat you untuk buat bisnes? Okay. Itu first, nombor satu. Adakah you sekadar nak duit? Risaunya bila kalau kita buat bisnes nak duit, tiba-tiba duit tu tak masuk, kita give up. Betul. Let's say kalau niat kita adalah untuk aku tak nak kerja makan gaji, aku nak time freedom, tiba-tiba you tak dapat benda tu, you give up. Ui, depress tu. Depressed. Aku berhenti kerja 9 hingga 5. Dah buat bisnes, kerja 24 jam. Betul. Ni antara Tidur pun mimpi bisnes. antara benda orang yang tak nampak. Orang ingat business owner betul. ni goyang kaki So kalau you berhenti kerja, you nak buat bisnes sebab benda tu, kalau you tak dapat, you give up. Betul. You depressed, you stress, you kecewa, you sedih. Kalau you start business sebab you nak jual barang, kalau barang you tak terjual pun sama juga. Outcome dia sama juga. Faham. So the best way adalah bila you start business, niat you adalah untuk menyelesaikan masalah. Ya. Okay. Problem solver lah. Sebab tu tak tahulah, saya based on saya punya observation, banyak business owner yang bagus-bagus ni datang daripada engineering. Sebab engineering ni problem solver kan? Betul. Aeroaming dan lain-lain. So, niat you nak menyelesaikan masalah orang, nak bantu orang. So kalau niat you nak bantu orang, tak kisahlah you tak nampak duit ke, produk you tak ada orang jual ke, kalau you terpaksa kerja 25 jam sehari ke. Tapi kalau niat you nak membantu orang, insya-Allah ada cara. Faham. Itu penting. Sebab dalam bisnes ni, nombor satu adalah bisnes bukan untuk semua orang. Nombor dua adalah, katalah bisnes ni untuk you. You memang lahir-lahir untuk buat bisnes. Die-die lah nak Die-die bisnes. boleh buat bisnes. You tahu, you kemungkinan you ada capacity untuk buat bisnes. Capacity tu maksudnya mungkin you ada modal. Okay. Mungkin you ada Untuk delegate pandai delegate tugas ke apa semua. Katalah you. Tetapi ada masa benda yang you tak boleh kawal, macam ekonomi. Ya. Apa
apa tu, COVID. Kalau benda ni terjadi, kalau you tak ada niat yang betul, you tak ada, kita panggil big why dia, you akan give up. Betul. Dia akan kikis you sedikit Betul. sampai you Betul. tak berfungsi sekali, langsung. Betul. So macam mana nak masuk dalam business, social media, apa matlamat kita lah. So kalau matlamat kita adalah untuk memudahkan kita membantu orang dengan produk kita, dengan servis kita, dia lebih clear lah dekat situ. Faham? So objektif dia adalah kita nak lebih ramai orang nampak kita. So kita buatlah apa secara sekalipun untuk masuk social media, nak bagi orang nampak dulu. Okay. Kita tak boleh terus menjual. Betul. Macam biasalah, macam kalau kita pergi mall ke, ada orang nak jual kat kredit, bang kat kredit. Introduce lah. Kan? Kalau dia terus bang kat kredit, kita lari weh. Kita Course. nampak booth kat kredit, kat orang jual buat kat kredit ke takaful kan. Sanggup naik atas, turun balik tu. Betul. Pusing jauh buat ambil call lah. Baca WhatsApp tak Baca tengok. WhatsApp kan. Sebab kita tak suka soul tu, being Hard soul sell tu, dia. hard sell kita tak suka. Faham. Awkward dekat situ. Ya. So first kali kita nak diri kita dilihat oleh orang. Kita nak bagi orang nampak dulu. So bila dah orang dah nampak, ada stage seterusnya adalah kita nak bagi orang kenal kita. Okay. Bila dah nampak, okay fine nampak, tapi kita belum kenal. Macam Firdaus sebelum kita buat podcast ni, nampak je kat social media. Tengok je kat story. Tengok je kat story. Klik kan. Tapi now kita dah sejam duduk sini, dah kenal. Bertentang mata. Baru dah kenal saya daripada asal mana, study mana, Betul. kenapa buat bisnes semua. Dah rasa lain dah sikit. Yes. Rasa rapat sikit. Yes. And then bila orang kita macam mana kita fikir macam mana kita nak buat orang kenal dengan kita. Kita cerita story kita, kita share pengalaman, kita share kita punya big why, kita share apa yang kita usahakan selama ni. And then bila orang dah nampak, bila orang dah kenal, the next stage adalah macam mana nak buat orang suka dan jatuh cinta dengan kita. Faham. So dalam kata lain adalah trust lah. Belum lagi. Suka Dengan jatuh cinta ni belum bermaksud kita percaya. Oh, I see. Suka tu macam ibarat kita, aku suka, aku nak jadi macam dia ni lah. Aku inspired. Itu suka. Tapi belum tentu trust. Yes. Mungkin ada orang cakap macam dia ni Sembang scammer, ni. sembang ni. Mungkin dia kata aku suka dia ni, tapi aku tak rasa aku boleh buat lah. Faham. Apa yang dia buat ni bukan untuk aku lah. Ya, Aku rasa dia boleh lah, aku siapa. Faham kan? Faham. So kita akan cari cara macam mana nak bagi orang suka dengan kita. Which is tunjukkan karakter kita. Macam-macam lagi lah. Okay. Then baru datang trust. Okay. Barulah kita nak gain trust tu, bukan terus direct je kan. Trust is gain. Trust is earn. Faham. Orang tak nampak kita terus trust. Faham. Kalau dekat social media ni, kalau ikut Gary Vee, dia kata orang spend masa tengok muka kita 900 jam baru orang akan percaya. Faham. Gary Vee tu antara top. Itu dia kata kan. Dia tu. You nak kena bagi muka you orang tengok 900 jam which basically dia exaggerate je lah. Tapi maksudnya nak bagi orang tengok muka you again and again baru trust. Faham. Kalau kita tengok orang-orang business owner yang berjaya ni, sebab dia nak orang nampak muka dia tu, dia buat personal branding nak bagi orang nampak muka dia. Itu kenapa kita buat podcast kat sini, nak bagi orang nampak. So bagi orang trust. Bila kita berada di mana-mana, Betul. orang akan trust. Kenapa? Sebab imagine macam ni lah, kita adik-beradik, kita trust adik-beradik kita sebab kita membesar sama-sama. Kita tahu dah perangai dia macam mana. Kita dah kawan tempat kerja kita kan. Kita dah tahu dah perangai dia macam testimoni lah. Betul. Orang bercerita pasal dia, kita tahu. Dan kalau muka kita keluar mengata-kata tempat, of course lah ada orang take advantage of benda ni, tapi boleh dikatakan legit lah daripada orang baru kita kenal. Betul. Bila orang dah trust, barulah orang akan membeli daripada kita. Faham. So the process adalah dia macam ibarat bercinta. Ya. Kan? Ada tak macam tiba-tiba kan ada orang lalu kita cakap
Awak nak kahwin dengan saya tak? Cat calling kan. Pip 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 Kan? Kahwin. Kahwin? Jom. Mana ada. Aja gila. Free makan menampar. Kan? Kau dah kenapa? Tak kira lah muka kau macam Aaron Aziz ke, Syed Saddiq ke. Memang tak Tiba-tiba logik lah. tak logik lah kalau dia Ha. ajak kahwin terus on. Faham. Dia mesti nak kena nampak dulu, jatuh cinta pandang pertama, lepas tu kenal, WhatsApp dulu, yes. calling, Yeah. barulah suka macam mana bagi gift, Rindu-rindu. spend time, tengok muka 24 jam, video Video call. barulah percaya tu macam mana bila setiap kali apa yang dia cakap tu dia Dia buat. buat. Faham. Setiap kali apa tu yelah dia tengok aku nak kahwin dengan dia ni ada degree, betul ke dia ada degree, Background search betul. lah. Lepas tu minta testimoni mak dia, pergi jumpa mak dia, tanya adik-beradik dia, tanya best friend dia. Firdaus ni okey lah. Exactly sama lah business dengan benda ni. Sama Saya nampak bila berbual macam ni baru saya nampak relation. kan. So bila kita dah trust orang tu, kalau dalam bercinta, silap-silap perempuan tu yang offer, bila you nak melamar I Betul. So basically one thing yang mungkin audience boleh nampak dekat sini, marketing ni ibarat bercinta, ataupun dengan bahasa yang lebih luas lagi adalah marketing is psychology. Sama juga. It's a people to people punya psychology. Sebab tu saya suka baca buku How to Influence People. Faham. Banyak membantu dari segi marketing. Basically best marketing adalah how you convince people je. Yelah. Siapa yang power marketing ni biasanya dia pandai psikologi. Betul. Dia pandai manipulate. Dia pandai manipulate in a good way lah. Ya, in a good way lah. Positive way. Tapi ada orang juga yang pandai manipulate benda ni in a bad way. Faham. So marketer, the best marketer adalah orang yang selalu bergaul dengan orang. Faham. So Ada social connection kan. ada social connection, yes. Dan bila dia bergaul dengan orang, dia boleh segmentize manusia. Okay, dia tahu faham. orang ni macam mana. Faham. Copywriting dia lain. Aha. Orang ni macam mana, copywriting lain. Faham. Dia ada yang ikut produk yang nak jual kepada siapa segmen dia. Betul. Lepas tu orang kaya cakap macam mana. Cakap macam mana. Orang yang tak berapa kaya macam mana punya Betul. style. Okay, faham. So that is basically marketing lah, secara mudahnya. Ya. Mungkin yang tak diajar dekat Saya ambil masa semester yang saya belajar tu dah masuk segmentation. Dah masuk kan. Market segmentation kan. Kalau secara teknikalnya yang demografi, age, geografi, psikografi, apa benda lah. psikografi dengan behaviour. Ya. So 4 quadrant tu. And then kita tambah lagi dengan market segmentation tu dengan SWOT analysis. Yes. Strength, weakness, opportunity, threat. Ui, macam buka buku balik ni. Kan? Saya tak belajar benda-benda tu dekat universiti. Faham, Ini semua belajar dari jalanan. Faham. Pergi kelas, beratus ribu Faham. pergi kelas. Bukan senang lah. Maksudnya langgar dinding dulu lah. Nak kata langgar dinding tu, sebelum langgar dinding kita dah standby Ambil dah. prevention. Kita dah tangan dekat handbrake dah. Engineer. Engineer. Kalau kata- budak kesihatan, tahu-tahu mati lah. Kan. So kita selalu kalau nak kata langgar dinding tu Tidak teruk lah. tak teruk lah. Dia ada- dia bergesel lah. Calculated risk. Dia lebih kepada A/B testing lah. Faham. So bila selepas banyaklah kita cakap apa semua, kita pergi fokus pada TikTok. Sebab bro memang fokus pada TikTok. Alhamdulillah. Sekarang ni memang banyak platform kat lain pun TikTok fokus lah. juga. Cumanya boleh dikatakan TikTok adalah priority lah kan. Okay, first kali saya nak tanya lah kan. Adakah TikTok ni sesuai untuk kesemua bisnes yang ada? Betul? Semua. Sebab okay, ni saya bagi justifikasi saya. Sebab pada saya lah ni. Sudut pandang saya tengok pengguna TikTok tidak se-diverse Facebook lah sebab dia of course sebab dia lama lah. Dan TikTok dipenuhi oleh generasi-generasi baru yang kita boleh katakan belum earn sendiri lagi duit.
So bila kita nak menjual something yang mahal, saya rasa macam ia tidak berapa sesuai untuk berada di TikTok. So pada pandangan bro lah kan, kan macam saya tanya tadi, adakah ia sesuai untuk meniaga semua benda, include barang mahal, barang murah? Semua sesuai. Sebab ambil lah contoh mana-mana niche industri, Let's say automotive lah. ada yang berjaya kat TikTok. Mesti ada, confirm ada. Maksudnya berjaya in term of conversion ke in term of dapat fame sahaja? Doesn't matter fame atau tidak. Okay, macam ni. Kita begin with an end in mind. Kalau buat business ni, apa kita punya end game? Okay. Apa dia end game? Kalau saya nak conversion lah. Sale lah. Sale lah. Okay. So sale. Untuk dapatkan sale, kita kena dapatkan leads. Yes. Yeah. Betul. Untuk dapatkan leads, kita kena ada prospect. Yes. Prospecting lah. Untuk dapatkan prospect, kita kena dapatkan Audience apa? traffic lah. Traffic kan. ya. Untuk dapatkan traffic, kita kena dapatkan eyeballs lah. Orang reach, impression. Yes, ya. Kita kena dapatkan eyeballs. So at the end of the day, semua business perlukan eyeballs. Kecuali you dengan B2G lah. B2B ke? B2B boleh lagi. Lah, B2B okay. Business to government. Ya. Mungkin you tak perlu TikTok. Tak perlulah. Nak ada MOF. Contoh you nak jual secret weapon ke apa ke, mungkin tak perlu masuk TikTok lah. Ya. But B2B ke B2G ke, even all the big brands, semua masuk TikTok. Faham. You tengok Red Bull kat TikTok. And cara diorang buat content sangat-sangat luar Gila biasa. lah, ekstrim lah. Ekstrim. Diorang bukan jual produk, bukan jual servis, diorang memang jual lifestyle. Betul. Dan bukan lifestyle yang biasa, diorang jual adventure. Yes. So kalau kita tengok baru-baru ni ada satu brand tu, Allah lupa. Apa satu brand ni? Cara dia buat content sangat berbeza. Minta maaf saya tak ingat. Tapi Red Bull lah antara salah satu yang hebat. Antara yang hebat lah. Bukan hebat sangat, hebat gila. Hebat gila. Hebat gila. So kepada sesiapa yang ada mindset, yang ada kepala otak yang macam bisnes aku tak sesuai lah TikTok, pergi cari you punya industry leader, cuba tengok apa yang diorang buat kat TikTok. Faham. Kalau bukan, tak semualah boleh buka TikTok shop. Bukan TikTok shop semata-mata dia punya end goal. Basically eyeballs lah, reach. You perlukan mata memandang. And then tadi Firdaus ada cakap ada yang age gap tak sesuai kan. Eventually kalau kita nak buat bisnes jangka masa panjang, budak-budak yang umur 15 tahun 16 tahun ni dalam 2-3 tahun lagi dah umur 18 dah boleh membeli dah. Faham. Orang yang 18 dah akan jadi dah 22 23. Okay. Kalau kita nak melihat dari sudut pandang kelangsungan bisnes, you kena tackle budak-budak ni daripada awal. Faham. Orang cakap semai benih daripada seedling. Sama juga macam contohnya politik dalam 2 tahun akan datang. Ya. Dia kena tackle budak 16 tahun sekarang. Betul. Dia tak boleh, sebab 2 generasi yang baru boleh mengundi akan berapa ramai kat situ. Faham. So sama dengan bisnes. Kalau you nak bercerita tentang kelangsungan bisnes, you dah kena start tackle dah. Faham. All this, walaupun ada duit tak ada duit is lain cerita. Basically you perlukan eyeballs, you perlukan mata memandang. Bila mata memandang, bukan kita nak semua orang membeli, tetapi kalau kita pergi secara matematiknya, kalau 1 bilion yang melihat, katalah 1% je, dah berapa kat situ? Saya suka part ni. Sebab so bila bro berfikiran, ada satu mindset yang saya rasa lebih kurang macam saya. So bila kita bekerja dengan business owner, mereka ada sedikit ketidakfahaman di mana mereka menyangka orang marketing, macam mana nak cakap saya nak cuba nak ringkaskan ayat tu. Dia cakap view tinggi,
Orang ramai tengok komen apa semua, tapi still tak dapat convert. Salah marketer. Betul lah. Okay. Betul lah. saya nak tahu sebab kalau macam sesetengah company dia ada marketer dengan salesperson, which is salesperson tu yang akan closing benda tu. Dan kita as a marketer, kita ada history. Let's say saya ada lead lah. Saya ada number phone kan. Saya akan pass pada salesperson saya kan. So kita punya record history apa semua, kita konsisten dapat 1,000 lebih, 2,000 tak lari kan. Tapi closing rate tak konsisten, which is marketer tak terlibat lah. So adakah still kesilapan teknikal tu berlaku dari on-site marketing? Yes or no. Tapi pada saya saya mungkin bias sikit. Okay. Tetapi saya selalu akan meletakkan responsibility itu kepada marketer. Okay. The best marketer pada saya mungkin agak kontroversi sikit. The best marketer. Okay, sebelum tu nak menjawab. It's a lazy argument untuk meletakkan kesalahan tu kepada team sale. Okay. It's very lazy. Faham. Aku dah bagi leads, budak sale yang tak pandai close. Lazy lah. Faham. Tetapi sebagai marketer, nombor satu, of course lah, you kena work together dengan sale. Ya. Team sale. Nombor dua adalah you seolah-olah mencampak team you bawah bas dengan menyalahkan team sale. Nombor dua, you sepatutnya mendatangkan alasan dengan data. Faham. Bukan menyalahkan dengan sale. Contohnya a good marketer, dia akan bagi alasan yang okay, aku dah bagi qualified leads. Okay. Macam mana, apakah ciri-ciri qualified leads? Ciri-ciri qualified leads adalah contohnya dia dah jawab survey. Ya. Lepas dia dah jawab survey, dia dah pergi kita punya onboarding call. Okay. Dah pergi onboarding call, dia dah tahu dah package apa. Okay. Itu ciri-ciri dia dah lepas 3 step. Tapi kalau team sale tak close juga, itu mungkin masalah team sale. Tetapi sepatutnya you kena jawab dengan data dulu. Faham. Dia dah cakap, okay, based on kita punya leads yang dapat, these are all qualified leads. Ini adalah yang cold, ini adalah yang hot. Dia dah pecahkan siap-siap. Oh, dia dah separate. Dia dah separatekan lah jenis-jenis leads yang you dapat. I see. Yep. Just. So, I see. sebab tu saya cakap, it's a lazy argument Something untuk new yang saya rasa senang lah kau nak salahkan team sale. Betul. Okay. Dan yang ketiga, marketer yang bagus, sepatutnya lah, ini pada saya lah, marketer yang bagus sepatutnya front end you dah dapat duit dah. Which is deposit lah. Macam mana? Maksudnya marketing yang you buat, the best marketer, you buat campaign marketing yang front end you dah dapat you punya return of your punya spend. Okay. Maksudnya adakah secara organically ke? Tak kira lah secara organic ke, you buat ads. Contohnya dia buat macam ni contohnya contohlah bisnes saya sendiri. Kita, orang nampak kita jual buku. Okay. Buku tu adalah marketing. Okay. Mungkin orang nampak buku tu sebenarnya sale. Dapat sale sebenarnya. Sebenarnya tak. Buku adalah marketing untuk servis. Buku adalah sebenarnya marketing untuk servis kita orang. Faham. Dan buku tu pun dah buat duit. Faham. That is a good marketer. Ya. Marketer adalah orang yang boleh dapatkan leads, tetapi leads tu dah bayar dah duit tu. Faham. Ni another level ni. Serius. You buat marketing effortlessly lah. Maksudnya dia tak perlu nak ada WhatsApp apa. Maksudnya you punya first orang panggil low ticket lah dalam istilah marketing yang low ticket item you pun orang dah bayar. Untuk cover you punya cost of ads. Which is the book lah.
Tak kisah, dia boleh jadi e-book, dia boleh jadi digital product, Everything lah. anything lah. The best marketer, you boleh think of a way untuk orang bayar dulu. Okay. Dia macam ibarat macam traditional orang akan bagi flyer, betul tak? Tetapi ini you bagi flyer, orang bayar kat you. Faham. Instead of you bagi flyer katalah 110 sen. You buang duit je 10 sen, 10 sen, Ni 10 sen. orang ambil flyer orang bagi pula RM1. Ni you bagi flyer orang bagi RM1. Make money terus. Tu dah ROI 10 dah 10 times ROI dah kat situ. That is a good marketer. Baru team sale pilih je siapa-siapa yang dia nak close. Okay, saya mencelah sikit. Boleh? Adakah ini boleh diimplementkan kepada semua bisnes? Kena sebenarnya boleh. Cuma saya tak cakap senang lah. Faham. Kena betul-betul duduk, sit down, duduk dan kena luar kotak. Dan juga dia kena nampak macam tak make sense kadang-kadang. Faham. Dia nampak tak make sense kadang-kadang. Betul. Agak ini macam serius, perbualan ni pada saya memang terus another level pada saya. Imagine lah kalau kita dah jual 100,000 buku. 100,000 buku. 10% daripada orang yang membeli buku ni kita offer benda lain. Okay. Dia tak sampai kat team sale pun lagi, dia offer benda lain. Pun dah dapat duit. Betul. Daripada 10,000 ni 10% lagi 1,000 baru masuk dekat team sale. Team sale dia hanya perlu layan 1,000 orang ni je. Faham. Maksudnya 1,000 orang ni qualified leads lah. Faham. Kalau you plan you punya journey tu, you punya funnel tu spesifik kepada team sale. So team sale ni tinggal layan orang yang dah bayar dah. Bukan random orang yang macam kita tak tahu dia ada duit ke tak ada duit. Kita tahulah dia dah experience dengan kita. Dia dah nampak kita. Dia dah kenal dengan kita. Okay. Dia dah suka dengan kita. Okay. Dia dah percaya dengan kita sebab dia dah pernah beli dengan kita. Dia dah bercinta. Dia dah bercinta dah. Ini nak tinggal nak Quick tunggu musim tinggal musim buah ambil duit, ambil buah, ambil duit, ambil buah. Bukan ambil pun, tunggu jatuh je durian runtuh. Sebab tu orang panggil durian runtuh. Tak ada effort pun. Yes, I see. Faham. Ini another level sangat. Serius. saya macam dah. Okay. Memang legit. Okay. So bila bermain dengan buat content, buat untuk marketing, kan? So dia kadang-kadang kita bukan nak cakap company tu tak ada duit, tapi dia agak berat untuk spending pada advertising. Adakah memang relevan untuk bisnes sekarang tak jalan ads? Relevan je. Sebab tu orang, sebab ada banyak cara kan. Alah, kita ambil TikTok lah, senang cerita ya. Dekat untuk TikTok ada lebih kurang 4 cara. Okay. Untuk dapatkan untuk jadikan bisnes you berjaya lah. Okay. Nombor 1 adalah you buat konten. Okay. You buat konten organic. Organic lah. Standard lah organic. Buat konten, tak perlu keluarkan ads. Tak semesti tak ada modal. Ada modal lah. Buat konten ada modal sebenarnya. Masa bayar pekerja. Faham. Equipment dan macam-macam. So content organic. Memang ada brand yang memang 100%, based on 100%. Memang buat konten saja. Nombor 2 boleh buat live. Okay. Live pun tak ada cost. Tak ada cost ads lah. Faham. So ada yang memang buat live gila-gila je. Sekali live beribu orang join. Faham. Maksudnya penceritaan dia bagus, penyampaian dia bagus. Apa yang dia nak sampaikan tu bagus. Produk tu hanyalah sampingan je, kesan sampingan. Faham. Dia jual apa-apa pun at that point dia dah boleh jual. Dia boleh jual organically pun. Semua benda. And yang ketiga adalah affiliate. Affiliate tak perlukan cost. Okay. Basically you cari orang untuk cari your customer. Terpulang pada you. Kalau you nak bagi sampel, ada cost sampel. Tapi ada orang yang macam dah membeli daripada you. Customer you ni you suruh promotekan produk you. Jadi affiliate. Faham. So tak ada cost kat situ.
Dan yang keempat adalah you share you punya produk tu keluar daripada platform TikTok. Okay. You copy link tu, pergilah WhatsApp, pergilah Website Facebook ke? group, Okay, faham. pergi letak kat X, Threads, Hmm. IG story. Basically you share je Ke semua platform yang ke ada semua lah. platform yang ada. Faham. Email, Telegram, WhatsApp group. Okay. Organic, free. Okay. Bila sebut email saya pun senyum lagi. Ada benda agak berkaitan. Email. So 4 benda ni semua boleh dibuat dengan berjayanya tanpa mengeluarkan ads. Ads ni sebenarnya saya suka tengok ads ni sebagai booster. Catalyst lah. Catalyst lah. But kalau tanya saya, saya suka bila saya suka laju. Faham. So bila kita nak pergi laju, untuk selamat kita kena speed yang kita calculated speed. Faham. Yang kita mampu. Yang kita mampu satu, dan yang kita tahu Okay. dekat mana yang kita spend RM1 kita dapat balik RM3. Faham. Kalau you buat content, belum tentu content tu berjaya. Yes. Tetapi kalau you buat ads dan you dah tahu you buat ads, you spend RM1 dapat balik RM3. Saya nak tanya Firdaus lah, kalau you boleh mana-mana investment Okay. yang boleh bagi you 30% investment return, Oh, keras. kat mana? Keras lah, tak ada lah pada saya. Tak ada kan? AXB pun berapa je. Kan? Maksudnya you invest RM1 dapat balik RM3 kan? Unit trust pun berapa je pun. That is the best investment. Ya. Betul. Betul. Saya nampak kat situ. Betul. Berapa kalau ada investment tools macam tu, berapa Firdaus nak invest? Untuk ads ke macam mana? Tak kisahlah mana-mana. Kalau saya lah. Kalau you tahu, you contohnya you jumpa satu machine, you masukkan RM1 keluar balik RM3, berapa you nak letak dalam tu? Of course lah, sebanyak mungkin lah. Sebanyak unlimited. Yes. Sebab So, kita tahu memang akan ada return. betul. Cumanya okay. Cumanya mestilah ada Risk dia lah. risk lah. So kalau tanya saya, kalau saya tahu nak buat benda tu, that has been my goals lah. Faham. Macam mana aku nak buat supaya aku spend RM1 dapat balik RM3. Faham. Okay. Memandangkan TikTok pun dah mendominasi, Facebook ads semakin meningkat kos. Yeah. So Tak tahu. Yeah. Facebook ads meningkat. pada saya lah macam mahal sikit lah. Memang. Rasa mahal lah. Benda ni dia akan semakin mahal. Mana-mana pun, TikTok pun dia akan makin mahal. Mana-mana pun. Disebabkan banyak faktor lah. Inflation. Ya, betul. Sebab dia orang USD, kita bayar pakai Itu satu. Dan cost of operation pun semakin meningkat. Dia tak makin murah. Mana ada platform yang makin lama makin murah kita nak. Betul. Manage. Cuma mungkin strategi yang membezakan mahal atau murah lah. Faham. Tapi secara generalnya platform mesti lah nak untung kan. Ya, okay. Soalannya? Of course ada. Okay, first kali saya nak tanya. Berapa banyak first kali dah, okay. Untuk soalan ni, apabila kita bermain dengan organic content, okay, so adalah sifu-sifu. Saya bukan nak menyalahkan sifu ke apa. Cumanya kita nak tahu kerelevanan benda ni. Kerelevanan. You kena sehari 20 content, 30 content. Consistently. Without a single day you tak post 20 content. Adakah blasting banyak-banyak macam tu memberi rate yang tinggi untuk berjaya, ataupun fokus pada 1-2 content yang betul kita rasa relevant, yang kita rasa strong setiap hari? Saya nak jawab bagi pihak diorang, saya tak pasti apa diorang punya cuma strategi. based on your experience lah. Okay, cuma saya boleh cakap lah. Ada kemungkinan juga saya akan cakap benda yang sama mengikut konteks yang saya akan cakap selepas ni. Okay. Saya mungkin akan cakap benda yang sama juga. Saya cakap kat klien, kita perlukan sekurang-kurangnya 30 konten sebulan. Contohnya kalau saya cakap which klien is sikit. satu konten satu hari. Satu konten satu hari ke, tak kisahlah 2 konten sehari nak sedepuk sekalipun. Atas faktor kita buat 30 video tu memang 30 video yang convert
yang kita nak run ads. Mungkin. Faham, Ini saya fikir kenapa dia akan cakap macam tu. Okay. Itu mungkin itu saya akan cakap macam tu. Atau sebab kita nak run ads. Sebab kalau daripada 30 video tu, kalau kita dapat 5 winning ads, betul, yang boleh kita masukkan RM1 dapat balik RM3 tadi tu, betul, why not? Jalannya. So kita ada banyak option lah. Ada banyak option. Mungkin itu. Ataupun mungkin ada yang cakap, okay, kita kena buat 100 video sebulan. Okay. Tapi sebab apa? Sebab sekarang dah ada GMV Max. Okay. GMV Max ni memang dia ambil dari a pool of content, dia buat analisis. TikTok punya platform yang buat analisis menggunakan AI dia. Video mana yang perform, dia akan boost. Boost. The more video you buat, the more option yang dia ada lah platform untuk ada. faham behavior apa semua. Betul. Lah. Okay. And then untuk rotate juga, untuk dia spend ads budget yang seller dah letak. Sangat bagus cik. Sebab saya tak pandai untuk setting apa. Cumanya saya pernah dengar lah GMV Max apa semua. GMV Max. Sangat bagus benda tu. Macam tu lah. So you dah tak perlu nak setting detail. Tak perlu nak setting custom audience lah, look alike lah, interest lah, dah tak perlu dah sekarang. Even Facebook pun memang macam tu dah sekarang kan, lebih kurang. Saya dah lama dah tak main Facebook ads. Okay. So kemungkinan dia cakap macam tu sebab benda tu lah, GMV Max. Faham. Okay. Ada kemungkinan juga dia bagi tahu banyakkan video sebab nak masuk FYP. Katalah daripada 50 video, mungkin 3 FYP. 3 FYP besar dah cukup dah untuk dia. Faham. Untuk penuhkan kedai makan dia. Okay lah. Ya, betul. Why not? Sebab kedai makan you tak perlukan, you ada capacity. Kedai makan ada capacity. Kalau tidak, bahaya. Contohnya kalau kedai makan kan, kedai makan contoh belakang ni, kita ada kedai makan. Satu sitting at one time, katalah ada 20 meja. 20 meja ada 4 sitting. Satu sitting baru 80 orang. Ya. Tiba-tiba video you viral satu Malaysia, dapat berjuta-juta orang datang serbu. Kau nak letak mana orang tu? Ya, orang betul. Itu melebihi. In fact, dia boleh backlash kepada business you. Yes. Orang tak ready untuk tak ready. You punya team tak ready manpower juga, tak ready. Lepas tu you tak mampu nak keluarkan makanan yang laju. Service out. Orang beratur. Faham. Bila orang beratur dalam panas-panas, orang dah review lah. Faham. Orang buat konten. Orang datang sebab nak buat konten. Yes. Silap boleh tutup you punya business. Faham. So mungkin ada yang memang perlukan view banyak, tapi berbalik kepada soalan Firdaus, memang akan ada strategi-strategi yang mengarahkan kita untuk buat konten banyak. Faham. Dan again, saya tak berani nak jawab sebab saya tak tahu apa strategi diorang. Tetapi ini apa yang saya fikir mengikut pengalaman saya. Kenapa diorang suruh buat konten banyak? Faham. Video banyak. Relevan lah. Dan ada juga yang suruh cakap tak perlu konten banyak, yang penting quality. Yes. Yang lebih kepada quality ni mungkin nak lebihkan kepada conversion yang dia nak run ads. Mungkin buat 10 je cukup, tapi 10 ni kita pump je ads. Jalan lah. Faham. Ada yang hybrid. Ada yang buat 10 untuk ads, lagi 50 untuk GMV Max, lagi 20 konten nak viral. Faham. Okey. Banyak betul banyak betul. Banyak strategi. Cabang-cabang dia strategi. Itu baru konten tau. Kita ingat tadi kita ada apa? Live. Tadi konten, live. Lepas tu affiliate. Affiliate pun kita boleh suruh dorang banyakkan konten affiliate. Dan ada game pula kan. Ada game lah. Sebab konten affiliate membantu kepada GMV Max juga. Okay. I see.